Macam mana orang nak jumpa career yang sesuai dengan dia? Macam mana jumpa career sesuai dengan dia? Okay. Ada banyak faktor. Faktor yang paling basic saya pernah tulis dalam buku saya, PTD, Passion, Talent, Demand. Okay. Passion adalah minat kita. Talent adalah kekuatan, kebijaksanaan ataupun intelijen yang kita dilahirkan. Demand adalah demand pasaran. So passion ni adalah kita boleh tahu dekat mana kita ada energi lebih untuk buat suatu perkara. Kita teruja. Contoh, tuan kerja, saya kerja 9 sampai 5 pukul 6 kan. Balik rumah penat, energi habis. Tapi sebabkan saya minat bola, minat badminton, member message, hey bro, badminton pukul 8. On. Walaupun penat. Tiba-tiba ada tenaga. Itu minat tu. Alright. Kedua adalah duit kita habis ke mana. Itu tanda-tanda minat. Habis beli raket, main badminton, raket lah, kasut lah, equipment lah. Itu tanda-tanda minat. Kita invest ke situ. So itu cara tak akademik untuk tahu minat. Okay. Cara akademiknya adalah buat psychometric test tadi, namanya Holland Code ataupun Rysek Code. Buat, kita akan jumpa minat kita ke mana. Itu yang pertama. Kedua adalah talent. Talent ni bakat kita ataupun bakat ni adalah tengok sikit boleh buat terus. Contoh, tengok YouTube, oh lukis macam tu, kita pun lukis terus. Jadi terus lukisan. Bakat. Tengok Khairami masak, campak-campak-campak. Oh macam tu. Kita pun campak-campak-campak. Ni macam mana? Lupa. Tak payah adjust. Jadi. Bakat memasak. Tengok orang repair motor ni macam mana? Macam tu. Okey, main. Saya pernah belajar gitar tuan 3 bulan. Main gitar. Waktu final year. 2 lagu je pandai. Member tu seminggu je. Dah boleh petik lagu. Lagu apa nak ni? Baca chord siap. Seminggu. Macam, oh dia ada bakat, aku tak ada bakat. So tinggalkan benda tak ada bakat ni. Jadi hobi, jangan jadikan kerjaya. Okay, itu talent. Secara ilmiah, akademik nak tahu talent adalah ujian kepelbagaian kecerdasan ataupun multiple type of intelligence. Kita dalam dunia ada 9 type. Ada yang dia terbaru research kata ada 10 type. So contohnya bodily kinesthetic, language, interpersonal, pandai main bola, pandai bersukan, pandai alat muzik, pandai mengira, pandai numbers ni. So itu kecerdasan berbeza.